Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya kini berada di Sekolah Kebangsaan Bandar Teknologi Kajang, yang mana saya datang ke sini untuk melawat projek pembinaan kelas bilik darjah tambahan menggunakan kaedah IBS, yang mana ini merupakan satu inisiatif KPM yang dibina oleh JKR Pulangan. Dan untuk di SK Bandar Tek ni ada kira dua package, yang mana satu package itu 4 bilik darjah. Jadi dua package semua sekali ada 8 bilik darjah. Untuk membina blok ini, 4 bilik darjah ini, ia mengambil masa lebih kurang 3 bulan. Dan kos untuk salah satu package ini, salah satu blok ni adalah sebanyak lebih kurang RM600,000. Jadi kalau kita campurkan dua-dua sekali, lebih kurang 1.2 juta untuk buat dua blok ni. Jadi ini merupakan satu game changer pada saya, sebab kita tahu di banyak sekolah-sekolah dalam Parlimen Bangi ini, antara isu yang terbesar adalah kepadatan sekolah tersebut. Jadi dengan adanya pembinaan blok menggunakan kaedah IBS ini, ia banyak membantu, kerana kalau kita tengok di SK Bandar Teknologi Kajang ini ada tambahan 8 bilik darjah yang boleh diguna pakai untuk kelas PPKI dan juga kelas arus perdana. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Kerajaan Madani, kepada KPM dan kepada JKR Pulangan kerana telah melaksanakan projek ini di SK Bandar Teknologi Kajang.